Okey. Kita letak 25 untuk 5 kilo resin. Sekaligus. Sekaligus. Okey. Dia akan bertukar warna bila kita dah kacau perasan dia akan bertukar warna. Dia asalnya warna macam ni. Kalau dia dah bertukar warna bermakna cat tu dah rata. Perasan tak warna berbeza Warna. Okey. So akan jadi lebih warna lebih gelap. dia akan jadi warna gelap. Tuan-tuan boleh je pakai roller kecil, roller besar, tapi kita orang nak cepatkan masa, kita pakai roller besar lah. Nampak dia dah serat tu. Dia dah serat Dia cara salutan pada fiber tidak sama cara salutan pada kayu Kadang ada tanya saya, bang, saya nak tahu macam mana barang saya nak ukur macam mana. Okey, 1 kilo fiber bersamaan 41 inci CSM untuk CSM 41 inci lebar, panjang dia 8 kaki. Kalau awak nak pakai banyak mana, awak ukur lah 1 kilo fiber bersamaan 8 kaki kali 41 inci lebar dia. Dan berapa kilo resin ni sebuah dia? 1 kilo 1 kilo max 3 kilo resin. Tapi kalau awak layer double, dapat jimatkan resin. Tu yang kita buat sekarang ni. Untuk kita, pertama kenapa kita buat layer terus, kita nak jimatkan penggunaan resin. SM, mana 3 layer lah kita buat ni. Tapi 3 layer tu, bawah tu dah ada 2 layer. Bermakna dia memerlukan 5 layer. 5 layer. Tapi yang 5 layer ni dia punya kekuatan dia, strength dia lain lah. Strength dia bukan strength biasa. Yang ni dia function dia untuk buang angin ni adalah untuk buang angin tadi. Ini untuk kita buang angin. Untuk resin ni dia tak boleh banyak sangat jangan bagi banyak sangat. Kalau dia banyak sangat dia tak bagus. Kalau macam untuk lantai ni Cik Gila, dia tidak masalah pasal diameter dia. Cuma kalau untuk tempat-tempat yang sempit, diameter kita jangan ambil. Macam ni kalau diameter lebih kurang 12 mm Okey, kalau kita pakai 450 tanpa kompomat, saya cadangkan 6 lapis. Macam kita dah guna kompos 1 450, kita guna 4 layer. Jadi kita guna sekarang ni 5. Tapi cara untuk honeycomb dia lain Ni untuk fiber saja.